30 April 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kita berada pada ayat 89 hingga 93 di surat Hijr. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang kelima, muka surat 153 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul inni ana nadhirul mubin. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين amma kanu ya'malun. Dan katakanlah, sungguhnya aku ni adalah seorang Rasulullah, pemberi amaran dengan bukti-bukti yang nyata tentang turunnya azab kepada orang-orang yang ingkar. Sebagaimana kami telah memberikan peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang membahagi-bahagikan kitabullah, iaitulah orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbahagi kepada beberapa bahagian. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menyoal mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan. Nampaknya ayat ni munasabahnya dengan ayat terdahulu. Dia ada satu ilmu dalam tafsir Quran ni, panggil ilmu munasabah, kaitan satu ayat dengan ayat yang lain, dan telah kita pelajari pandangan oleh Al-Maidani dalam Qawaid Amthal, bagaimana mentadabbur kalamillahi azza wa jal, iaitu idea yang paling menarik berkenaan dengan memahami Al-Quran ni diumpama syajarah, manhaj syajari, iaitu satu pokok yang kukuh. Bayangkan pokok yang tegap itu, akarnya menjunam ke dalam bumi, dan dahan-dahannya, rantingnya, cabang-cabangnya, daun-daunnya, bunga yang terbit padanya, buahnya begitu indah sekali. Maka dimuatkan dalam surah Makkiyah ini, walaupun dia ada berkaitan dengan kisah-kisah yang dipanggil sebagai ibar, dia terdapat juga hukum hakam. Nanti kita akan lihat di hujung perintah kepada Nabi SAW untuk bertasbih dan juga untuk bersalat. Maka dalam hubung kaitnya, perkara nama akidah, ada juga perkara ibadah nampaknya. Jadi ayat ke-89 dan berikutnya ni masih lagi berkaitan dengan ayat 87-88, kisah tentang bagaimana Nabi SAW disuruh supaya menundukkan diri baginda SAW kepada para sahabat yang mulia ni, iaitu wakhfidh janahaka lil mu'minin. Bahawa Nabi SAW dan juga sekalian para penyeru, pendakwa di jalan Allah ni kena tahu, dakwah ni kebanyakan penyokong kuatnya merupakan golongan masakin, fuqara. Jadi bagaimana sifat tawaduk ni penting. Dalam sebuah hadis Nabi SAW telah mengingatkan, innallaha waha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Bahawa Allah telah mewahyukan dalam perjuangan Islam ni, sikapnya, tanggungjawabnya hendaklah bersifat tawaduk. Jangan berbangga-bangga seorang ke atas yang lain. Keturunan itu ada nilainya, tetapi janganlah ia menjadi ukuran kesempurnaan bahawa yang keturunan sekian-sekian sahaja, seperti yang ada di benua India tu, contohnya kasta-kasta, bahawa ini sahaja yang layak untuk jadi kepimpinan. Selainnya merupakan binatang yang dipakaikan dengan rupa manusia, maka itu tidak dibolehkan Islam. Sebab itu ada satu kisah yang menarik bila seorang sahabat menegur seorang sahabat berkulit hitam. Lalu sahabat berkulit hitam itu telah mengadu kepada Rasulullah SAW, setengah mengatakan itu merupakan Abu Dhar. Tapi para muhadithin menolak itu bukan Abu Dhar. Hadis itu adalah muskil padanya, dia bukan Abu Dhar, dia seorang sahabat yang tidak dinyatakan kisahnya. Yang mana Nabi telah memanggil sahabat Arab ini dan berkata kepadanya, innaka mur'un fika jahiliyatun. Kamu panggil sahabat berkulit hitam tu ya ibnul aswadaini, wahai lelaki yang keturunannya daripada dua orang, pak hitam dan mak hitam. Kamu jangan panggil orang seperti itu. Nabi telah mengingatkannya dengan penyebutan satu nada yang sangat tegas, innaka mur'un fika jahiliyatun. Kamu ni seorang lelaki, tapi dalam dirimu masih ada saki-baki jahiliyah. Bahawa sifat tawaduk ni penting, terutamanya untuk kerja menyampaikan Islam ini. Tidak boleh dibezakan orang itu keturunan mana, keluarga mana. Ia tak menafikan keturunan itu ada kedudukannya di sisi Allah, seperti telah kita bincangkan kisah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan surah Al-Hujurat yang lalu, bagaimana berusaha untuk berkahwin dengan keturunan Fatimah dan juga Ali radhiyallahu anhuma, anak perempuan nama Ummu Kulthum. Itu telah kita pelajari betul, sampai Nabi menyatakan kullu sababin nasbin munqati'un illa sababi wa nasabi. Telah kita bincangkan betul, tapi tidak dipakai dalam semua keadaan. Keadaan lain hendaklah mempunyai sifat tawaduk ini. Bahkan Nabi SAW pernah berjalan dalam satu hadis riwayat Ibn Majah daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, atan nabiyyu rajulun fakallamahu faja'ala tur'adu fara'isuh.
Faqala lahu hawin alayka fa inni lastu bimalik inama ana ibnu imra'atin ta'kul qadid. Nabi SAW jalan, sahabat ni datang menegur dan memanggil, beri salam pada Nabi dalam keadaan menggeletar dia, pucat wajahnya. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, hawin alayka fa inni lastu bimalik. Tenang sahabat, aku ni bukannya raja, aku hanyalah seorang lelaki, anak kepada seorang perempuan yang mana ibuku dahulu makan umpama kita panggil apa, ulam ke, sayur-sayur ke, ataupun tumbuh-tumbuhan yang duduk dekat Mekah ni, sama macam ibu-ibu kamu, tak ada beza pun. Maka ni sifat tawaduk penting kerana tugas untuk membawa Islam ini memerlukan satu sokongan. Maka para mukhlis ini kebanyakan yang merupakan fuqara dan juga masakin. Sebab itu kaitannya kita dapat lihat dalam ayat 89 hingga 93 ni, bila berdepan dengan golongan muqtasimin, sama ada mereka ni merupakan Yahudi dan juga Nasara yang mendakwa diri mereka begitu bijak, mempunyai panduan dan juga wahyu yang telah mereka terima daripada nabi-nabi terdahulu, ataupun yang merujuk kepada golongan musyrikin yang telah membahagi-bahagikan kerja, kerana perkataan muqtasimin datang perkataan iqtasama yang berarti membahagi-bahagikan tanggungjawab untuk menyesatkan manusia. Jangan sampai terpedaya, kata mereka, tergoda, terpengaruh dengan apa dibawa oleh Nabi SAW. Maka mendepani golongan sedemikian memerlukan Nabi mempunyai sokongan. Di sini pentingnya satu teamwork dalam Islam, mengajar kita nilai ini untuk kita pelajari. Kamu nak berjalan laju, jalan seorang diri. Tapi kalau kamu nak berjalan jauh, kata mereka, jalan dalam kumpulan. Cari orang yang betul untuk bersama dengan kita dalam perjuangan ni, tanpa mengambil kira latar belakang mereka, kerana keikhlasan mereka itu yang menjadi unjuran dan ukuran di sisi Allah SWT. Jadi ayat ni kalau kita perhatikan lagi, bila Allah Taala menyebutkan bahawa golongan muqtasimin ni adalah golongan yang ramai bilangannya, jamak muzakkar salim yang disebutkan di sini adalah merujuk kepada puak-puak kafirin yang mempunyai syaukah, mempunyai networking, yang mana mereka ni mampu mempengaruhi arus perdana yang ada di Mekah pada masa itu bagi menyatakan jangan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni akan dipersoalkan di akhirat. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Duhai kafirin, sama ada kamu ni merupakan ahli kitab, Yahudi baik, Nasara baik, ataupun musyrikin baik, kamu jangan menyangkakan kerja kamu terlepas bahawa kamu tak dipersoalkan di akhirat apa yang kamu lakukan. Kamu yang telah melabel Nabi ni sebagai ahli sihir, melabel Nabi sebagai tukang tilik, melabel Nabi ni sebagai membawa dongengan orang terdahulu, kamu beriman dengan apa yang selari dengan kehendak kamu sahaja, kamu akan ditanya. Jangan sangkakan kamu tak akan ditanya. Ni yang ada seolah macam contradiction ayat ini, lanas'alannahum ajma'in, ini dengan ayat daripada surah Ar-Rahman yang pernah kita bincangkan dahulu, iaitu firman Allah SWT, fa yawma idzil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Hari kiamat nanti tidak ditanya kepada seseorang itu tentang dosanya, sama ada golongan manusia ataupun jin, tak akan ditanya. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathur Rahman, kenapa ayat ini mengatakan kami pasti akan tanya mereka? Di situ dalam surah Ar-Rahman pula Allah mengatakan tidak akan ditanya. Jawapan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathur Rahman ni, beliau berkata kiamat ni makamnya sangat panjang, waktunya sangat panjang. Jadi ada kalanya malam, ada kalanya siang, matahari berada satu jarak yang sangat dekat, sama ada satu batu ke ataupun satu jengkal di atas kepala. Ini yang disebut dalam kitab-kitab tafsir, contohnya kata Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam mazhab Syafi'i yang terkemuka ni, bahawa hari kiamat ni begitu panjang, kadarnya 50,000 tahun tau. Kana miqdaruhu 50 alfasana. Panjangnya waktu kiamat ni 50,000 tahun. Dan kamu tak ada keupayaan pada masa itu nak melarikan diri, nak mengatakan nantilah saya banyak kerja, saya ada tanggungjawab lain. Tak ada. Kau duduklah sini dalam keadaan berbogel seperti itu, dalam keadaan digambarkan dalam hadis tidak berkhatan, tidak berkasut, dalam keadaan hufatan, uratan, gurlan. Maka tempoh mereka berada di mahkamah Allah untuk dihitung ni begitu panjang. Ada kalanya mereka disoal, ada mereka tak boleh bercakap apa saja. Sebahagian wajah mereka ni wajah hitam, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari kiamat akan menyaksikan muka menjadi hitam, muka menjadi putih. Jadi catatan amalan mereka semua akan datang berterbangan. Ada yang menerimanya kitab mereka itu tangan kanan, dan menerimanya dengan tangan kiri. Jadi ini yang telah kita lihat, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam athar ini, bahawa mereka tidak ditanya adakah kamu lakukan perkara ni, apakah kau lakukan perkara ni? Tak. Yang ditanya kepada kamu, mengapa kamu lakukan? Lima fa'altum hazah. Jadi dapat kita lihat tidak ada contradiction lah di antara ayat ini yang menggambarkan persoalan akan ditujukan kepada mereka, sementara dalam ayat mengatakan tidak ditanya pada hari itu, kerana mauqif pada hari kiamat itu begitu panjang. Jadi mereka akan dipersoalkan kenapa melakukan satu perkara itu, dan hukuman yang sayangnya untuk mereka selepas segala bukti itu sampai kepada mereka. Terusnya kita lihat ayat ke-94, tuan boleh buka pada
pada muka surat 196 masih lagi dalam jilid kelima ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Inna kafaynakal mustahzi'in. Alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Fasawfa ya'lamun. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang mempersendakan kamu, iaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat buruk perbuatan mereka itu. Dan kami sesungguhnya mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan muji Tuhanmu dan jadikanlah dirimu di antara orang-orang yang sujud dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, iaitu ajalmu. Sekarang sampailah kita ke penghujung surat Hijr ni, bahawa Allah mengingatkan, memerintahkan kepada Nabi SAW supaya menyampaikan risalahnya, melaksanakannya, menyempurnakan segala tanggungjawab itu dengan terang-terangan, berdepan langsung dengan golongan musyrikin. Sebagaimana dikatakan Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang Allah ni, fasda' bima tu'mar, maka sampaikan kepada mereka dengan terang-terangan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan fasda' bihi ni, kalau kita belajar perkataan bahasa Arab ni kan, fasda' bihi ataupun fasda' bima, kasi merujuk kepada amdhihi, amda yumdhi, maknanya buat saja perintah Allah itu kepadamu wahai Muhammad SAW. Jangan kamu rasa bimbang, rasa takut, kerana kerja ni adalah jaminan daripada Allah SWT. Umpama kalau kita masuk sesuatu skim pelaburan yang dijamin oleh kerajaan, maka kita rasa tenang kerana ia pasti dijaga daripada kita pergi masuk skim yang tidak pasti, walaupun pulangannya dijanjikan berangka-angka sampai 5-6 angka barangkali, tapi semuanya itu tidak pasti. Boleh berlaku kerugian dekat mana-mana julat masa sekalipun, tapi bila dia mendapat jaminan daripada yang berkuasa, pihak yang mempunyai kepentingan terbesar yang diyakini, maka tentu kita yakin. Apatah lagi kalau di sini jaminan daripada Allah SWT yang memiliki segala-galanya. Jadi kuatnya perkataan yang digunakan di sini, sekuat tentangan yang dihadapi, iaitu penggunaan perkataan fasda'. Ni merupakan satu perkataan yang merujuk kepada kesungguhan dalam melakukan satu perkara. Berarti dalam apa yang kamu lakukan ni, as-sad'u ni, seumpama kita mengetuk sesuatu itu dengan sekuat-kuatnya. Kalau bahasa Arab sebut sada'a bil hujjah, menyampaikan satu argumentasi itu dengan menyampaikan satu bahasan, perdebatan itu, argumentation itu dengan cara penuh keberanian. Inna kafaynakal mustahzi'in. Menurut kebanyakan ahli tafsir dalam konteks saya ini, iaitu mustahzi'in ini adalah merujuk kepada seorang Walid bin Mughirah, kedua Al-Az bin Wa'il, ketika Adi bin Qais, yang keempat Aswad bin Abdul Muttalib, yang kelima Aswad bin Abdi Yaguth. Mereka ni ketua para penentang Nabi SAW. Punya jahatnya mereka ni telah pun berusaha dengan sedaya upaya yang ada mereka, dengan wang, dengan pengaruh, dengan kemampuan, dengan pangkat, kedudukan mereka. Tugas mereka semata-mata untuk menghalang orang mengikuti Nabi SAW. Kemudian lalu kita telah pelajari perkataan muktasimin tu, sama ada 12 orang ke ataupun berapa orang ke. Ni 5 orang ni kelompok musyrikin yang paling kuat pengaruhnya. Mereka ni berusaha untuk menghalang dakwah Nabi SAW. Dan Allah telah mewahyukan, memerintahkan kepada Jibril AS untuk datang kepada mereka ni. Maka Jibril telah pun bertemu dengan Nabi SAW, mengatakan kepada baginda, wahai Rasulullah, aku diperintahkan untuk menjagamu, melindungimu daripada mereka ini. Lalu Jibril pun menunjuk kepada tumit Walid yang ada padanya anak panah tersangkut di bajunya. Dia tidak mahu mencabutnya kerana perasaan bongkak, sombong. Seseorang mereka ni kalau jatuh sesuatu daripada mereka pun mereka tidak mengambilnya, walaupun jatuh itu benda yang berharga. Punya sombongnya golongan musyrikin ini, tak mau tundukkan diri di hadapan orang. Sekarang kakinya tercucuk panah pun dia tidak mahu duduk mencabutnya, dia menahan. InsyaAllah kita akan lihat akibat selanjutnya kepada golongan musyrikin yang sombong ini, ketua-ketua yang telah bertindak zalim menghalang dakwah ini, apakah yang dikenakan oleh Allah kepada mereka dengan putusan malaikat. Malaikat memandangnya kelima orang ni, maka hukuman tersebut berlaku kepada mereka. Apakah hukuman tersebut kepada 5 orang ni? Walid bin Mughirah, Al-Az bin Wa'il, Harith bin Qais, Aswad bin Abdul Muttalib, Aswad bin Abi Yaguth ni ada disebut oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. InsyaAllah kita akan lihat dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.